never give up. Here we go. Money, money, making crap for money, money, and money, money. Okay, Assalamualaikum semua. Dah lama tak buat video, jadi hari ni nak buat video. Hari ni terasa macam service center Honda pula, sebab hari ni memang didatangi dengan pelbagai model Honda. Start daripada model EG, Civic FC, Honda EK, belum tu ada satu Honda FD dah keluar. Tapi yang banyak-banyak Honda yang datang dalam minggu ni, hari ni yang special sikit. Secara ringkasnya, ini model Honda Civic FN2R, okay, yang mana production dia 2007 hingga 2011. Tapi namakan saja model-model Type R yang korang tahu, zaman DC2, DC5, EK9, L yang terbaru, FK, apa saja lagi lah untuk beberapa model. Kalau yang tak sempat mention tu, bukan tahu sangat knowledge pasal Type R ni. Tapi untuk model FNR ni ada satu keunikan sendiri, yang mana tak semua model Type R gunakan sistem dia. Nak kata unik, tak unik lah, ada je kereta lain pakai. Nak kata pelik, tak pelik. Nak kata dia rare, mungkin juga. Okay, jom kita tengok dari segi handling dia, sebab kita ni baru je jalan kerja-kerja adjustable. Okay, dia pakai BC Racing, so kita dah servis. Apa yang unik, pelik dan berbeza dengan model Type R yang lain, jom kita tengok. Bahagian depan, axle depan ni pun dah ada perbezaan. Menggunakan lower arm jenis alloy, tikas je. Lower arm, axle berling. Axle berling ni nak tukar tapi tak ada barang. Okay, lepas tu Aero End. Okay, simple je. Ada nak kata ada benda yang penambahan barang-barang yang lain ke apa. Okay, jom kita tengok yang belakang. Belakang ni memang berbeza daripada adik-beradik Type R dia yang korang-korang sebelum ni. Jom. Ini yang berbeza untuk model FN2R ni. Berbeza daripada model-model Type R yang lain adalah dia menggunakan torsion beam di bahagian belakang. Satu-satunya model Type R yang menggunakan sistem torsion beam. Macam Honda City, Honda Jazz. Kalau nak kira kan model-model Type R yang lain kan guna independent. Ada upper arm, ada lower arm, even macam EK, banyaklah tulang-tulang dia. Tapi ini menggunakan sistem yang ringkas, tapi dekat body Type R. Okay, korang tahu lah Type R ni horsepower dia berapa tinggi, performance macam mana. Tapi ada yang mengatakan kereta-kereta yang performance tak sesuai pakai torsion beam, sebab handling belakang tak membuai. Jadi aku nak tanya korang, adakah model FN2R ni yang menggunakan torsion beam belakang mempunyai stability yang baik dalam kerojan yang tinggi maupun ketika mengambil seleko? Cuba drop komen korang, aku pun nak belajar juga. Bye bye. Jadi itulah dia secara ringkasnya yang boleh aku kongsikan kat sini berkenaan model FN2R ni, yang mana model ni merupakan model keluaran untuk Europe-nya. Okay, sebab tu dia tak banyak ada dekat Malaysia ni. Ada tu adalah. Jadi model yang jenis hatchback ni, 2 pintu hatchback, menggunakan engine standard untuk Type R K20i ZA. Jap, tengok jap. Okay, kau jangan kat.
Jangan kat, nak baca je enjin dia ni. Okey, dia punya enjin dia K24Z4 iVTEC. Nak Google kat sini. Jadi untuk domestik Europe punya pasaran lah. Okey. Kalau dekat Malaysia ni, yang saiz kecil ni macam EP3. Tadi terlepas pandang EP3. Baru tinggal ada satu model Type R lagi, EP3. Okey, jadi ni secara ringkas untuk body MN2R yang hadir di IRA Suspension kali ni. So, kalau ada lagi kereta yang best-best untuk kami buat servicing adjustable, kita akan review. Dan korang cuba komen kereta apa yang nak kita orang review lepas ni, ataupun korang nak kita orang review kereta korang pula macam. Jadi okay, terima kasih guys, support IRA Suspension dan Datuk Esober. Bye bye.